Bukan satu, bukan dua, tapi tiga jenis pilihan keropok dekat sini. Ini adalah leko-leko nombor satu di dalam Pavilion Bukit Bintang. Kalau korang datang dekat Pavilion, korang wajib datang dekat sini. Kalau korang risau dengan keropok yang korang dapat tu sejuk, korang tak perlu risau sebab korang order baru korang dapat gorengan keropok tu panas-panas. Sos dekat sini dia bagi 6 jenis pilihan sos yang mana ngam dengan cita rasa korang. The first kali aku try mango shake, memang sedap ngam dengan cita rasa aku lah. So yang kedua tu aku order daripada Leko Boom. Ini rasa ikan memang kena dengan sos yang aku makan ni, sangat mantap. Yang ketiga ni pula aku order daripada dia punya keropok Leko Plus. Jarang tak padu sebab rasa isi ikan tu masih terasa weh. Yang last kali aku order daripada keropok chip. So keropok chip ni dia sangat convenient tau korang untuk korang bawa pergi mana-mana lah, untuk travel ke ikut bergantung korang. Kalau korang risau dengan keropok ni, ini adalah keropok Leko yang sangat Muslim friendly dan korang kalau dah try sekali confirm korang nak lagi. So apa lagi korang, jom datang ke Leko-Leko di Pavilion Bukit Bintang.